Daripada Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam akan lenyap seperti lunturnya warna pakaian yang telah usang. Islam akan lenyap. Lenyap ni tuan-tuan, lenyap ni sehingga tidak ada satu masjid pun di atas muka bumi Allah yang melaungkan azan. Bila tu Ustaz? Pernah berlaku kah? Jawapannya dekat-dekat dengan kiamat. Tuan-tuan baca je hadis, Islam akan lenyap total. Bila? Yang tu ketika mana? Setelah keluarnya angin sejuk. Saya sebut angin sejuk ni semua tahu dah sebab banyak kali kita ulang. Keluar angin sejuk, angin itu akan kena dekat semua orang Islam. Semua orang yang ada iman. Walaupun sebesar zarah, kena angin tu dia akan mati. Bila habis angin tu kena orang-orang yang ada iman walaupun sebesar zarah, maka matilah di atas seluruh muka bumi Allah orang Islam. Tak ada lagi azan. Ketika itu Islam lenyap di atas muka bumi Allah. Yang tu dia punya huraian dia.